Okey, gunakan bahasa baku ataupun bahasa yang jelas. Okey, dalam masa 3 minit, fahami gambar, lepas tu lihat tajuk, tema dan sebagainya. Kerana bila berada di bila bersama dengan pentaksir, kamu perlu mengeluarkan suara kamu dan kamu perlu jawab soalan-soalan. Okey. Kemudian kita pergi yang kedua, yang ini baca dengan jelas dan berintonasi. Semasa bacaan mekanis, pastikan sebutan jelas. Sebut satu-satu. Nanti kita akan kupas pada modul kedua. Okey, yang ini saya cuma jelaskan saja. Okey, pastikan calon sebut satu-satu. Inilah antara kelemahan calon-calon sepanjang yang saya lihat berdasarkan pengalaman saya, calon suka baca dengan suara yang kurang jelas ataupun yang tak jelas. Okay, baca satu-satu dengan suara dan intonasi yang tepat. Ingat dia calon, kita berada dalam ujian bertutur. Jadi bila kita berada dalam ujian bertutur, apa yang perlu ada dalam diri kita ialah pertuturan yang jelas. Kerana setiap patah perkataan kamu adalah markah. Okey? Alright. Seterusnya kita pergi kepada yang ketiga, jawab soalan dengan lengkap. Berikan jawapan yang lengkap dan berstruktur dalam ayat penuh. Okey? Jangan jawab tiba-tiba kat tengah. Jangan tiba-tiba kerana. Tiba-tiba iaitu. Tu tak boleh. Tapi itulah yang calon suka buat. Kalau tanya, mengapakah berikan langkah-langkah mengatasi kemalangan jalan raya, tiba-tiba awak pun terus je jawab. Laksanakan undang-undang. Jangan macam tu, tak boleh. Kamu kena bermula daripada langkah-langkah mengatasi kemalangan jalan raya ialah dengan pihak kerajaan mengadakan menjalankan undang-undang contohnya. Faham tak? Mesti ada ayat yang lengkap dan berstruktur. Bukannya kamu kerana iaitu tak boleh. Okey? Sebab ingat saya kata tadi, setiap patah perkataan kamu adalah markah. Okey? Seterusnya kita gunakan penanda wacana. Okey? Apa itu penanda wacana anak-anak? Saya pasti calon-calon semua dah mahir dan dah biasa dah dengan perkataan penanda wacana ni. Penanda wacana ni yang macam contohnya selain itu, tambahan pula, seterusnya, walau bagaimanapun, dengan ini oleh yang demikian, itu semua ialah penanda wacana. Gunakan penanda wacana supaya pentaksir dapat lihat kamu punya apa orang kata kepelbagaian kosakata, cara kamu membina ayat berada di situ. Dan jadi pentaksir boleh bagi markah yang baik ataupun yang bagus kepada kamu. Okey? Tengok tu dekat bawah tu. Berlatih di hadapan cermin. Ini maksudnya awak buat ni bukanlah waktu yang exam tu, waktu yang ketika kejadian. Berlatih di hadapan cermin atau bersama rakan ni berlatih di sebelum peperiksaan sebenar berlaku. Biasakan berlatih di hadapan cermin. Ini antara tips lah. Atau bersama rakan. Untuk lihat, saya tahu agak gugup bila berada dalam bilik peperiksaan, kamu akan merasa gugup, gemetar dan sebagainya. Jadi kamu boleh berlatih untuk pertingkatkan kamu punya apa orang kata semangat tu lah, motivasi untuk nak bercakap dengan orang. Sebab nak bercakap dekat dengan orang ni memang kadang-kadang gugup, kamu takut. Jadi hilang semua idea kamu kan. Okay, jadi berlatih. Okay, kita pergi yang seterusnya. Yang ini pun samalah. Okey. Apa yang ada dalam markah, maksudnya dekat pemarkahan kamu tu, apa yang pemeriksa atau pentaksir tu nak tengok. Dia nak tengok apa sebenarnya. Dah ulang-ulang. Saya rasa kita dah ulang daripada tadi. Sebutan mesti jelas. Sebutan yang jelas tu adalah markah. Okey. Intonasi. Okey, sebutan yang jelas, intonasi yang sesuai. Kalau petikan itu menyatakan apa, kamu kena keluarkan mengikut nada suara yang
yang tepat supaya pentaksir dapat lihat yang kamu memahami teks yang diberikan. Suara bulat. Ini antara contohlah, maksudnya keluarkan suara yang jelas. Jangan takut. Kita jangan takut bila nak membaca petikan. Lagipun kamu baca petikan je. Petikan ada dekat depan. Jadi kamu jangan takut. Baca dengan baik supaya kamu boleh pentaksir boleh dengar. Contohnya macam saya sekarang. Kamu bayangkan kalau saya nak terangkan pada kamu, saya cakap, semua kena baca sebutan jelas. Boleh tak? Mesti tak boleh. Mesti kamu tak boleh dengar suara cikgu dan kamu pun tak akan faham. Kalau cikgu cakap, tak dengar. Okay, jadi kita kena baca dengan intonasi yang baik, suara yang bulat dan perlukan tata bahasa dan kosakata yang baik masa menjawab petikan. Masa membaca, tak apalah sebab kamu memang baca saja petikan tu. Tak adalah isu tata bahasa dan kosakata sebab kamu hanya membaca. Kat mana nak guna tata bahasa dan kosakata yang perlu dinilai oleh pentaksir? Di mana ketika kamu menjawab soalan. Bila kamu jawab soalan, kan? Jadi kamu kenalah ada tata bahasa yang betul, kosakata yang baik. Jadi kamu akan dapat markah yang sesuai dengan apa yang kamu jawab. Okey? Jelas semua anak-anak? Okey.